Ini kita nak buat sikit analisa pada grup ni. Grup ni satu keluarga semua sekali 6 orang. Dan 4 orang daripadanya ni first timer. First timer, dan daripada 4 ni 3 tak pernah datang khusus. Siapa boleh cakap? Apa yang rasa macam tak apa ni lagi, tak clear lagi. Ni nak pergi berapa bulan ni? 28 Saya rasa diorang pun tak faham apa yang diorang patut tahu. Okey. Itu satu pengakuan yang jelas. Saya yang risau bagi pihak diorang lah. Okay. Saya risau bagi pihak anak-anak yang tak tahu apa-apa. Baik, okey. So first timer memang betul puan cakap tu, itu ayat yang paling tepat. Tak tahu apa nak tanya. Tak tahu apa nak tanya sebab tak tahu nak start kat mana. Ya. So mudah-mudahan dengan perkongsian kita kejap lagi, dan kalau boleh bertanya lagi banyak lagi bagus, kita akan dapat penjelasan sedikit. Allahualam ya. Okey. Okay, Natasha, tadi kita datang tadi kosong kan, lebih kurang tak kerti kan. Sekarang ni macam mana rasa? Sekarang saya rasa macam tak sabar nak pergi dah. Alhamdulillah. Lepas tu saya macam saya dah tahu dah kan apa macam pas apa yang Cara-cara dia lah. Cara rumah semua tu kan. Sebenarnya saya tak tahu. Sekarang saya dah tahu dah. So dah rasa seronok nak pergi dah? Okey, terima kasih banyak. Ni macam mana rasa perasaan? Sama juga dengan Natasha yang sebelum ni tak tahu apa-apa, tak buat apa kat sana. Okey. Sekarang dah tahu dah. Matlamat pun tahu ya? Ya, Alhamdulillah. Ni macam mana? sama. Sama juga Dah rasa tu je nak pergi dah? Okey. Tak sabar nak experience. Okey, Alhamdulillah. Macam mana anak muda ni? Tadi saya tak tahu sangat. So masa guru ni nak buat apa, sekarang saya dah tahu macam detail lah. Masa nak niat apa semua, ihram tu macam mana, Alhamdulillah. tawaf tu nak baca apa, masa iktikaf tu especially nak buat okey, apa kan. okey. Sekarang dah tahu nak buat zikir apa, salat buat apa semua. Alhamdulillah. So, InsyaAllah sekarang Seronok lagi confident nak Lagi nak ya? pergi tu. Alhamdulillah. Wan, macam mana? Alhamdulillah, walaupun saya dah pernah dengar khusus ni banyak kali juga, tapi saya rasa ini yang paling terkesan. Okey. Walaupun saya dah pernah dengar, saya faham. Betul. Tapi memang terkesan dekat dalam. So Alhamdulillah. Macam mana khusus lagi? Alhamdulillah, yang terbaik. Daripada 1 ke 5 berapa rating? 5 7 Alhamdulillah. Terima kasih banyak Assalamualaikum. 10. Okey, baik, terima kasih.